Nirvana, paparan berinformasi tentang budaya masyarakat sejagat di Malaysia bagi meraih kefahaman sesama insan. Episod kali ini akan membawa penonton untuk mengenali budaya masyarakat Cina dalam menguruskan perihal kematian menerusi sebuah syarikat yang menawarkan perkhidmatan menguruskan mayat bukan Islam. Orang Cina di Malaysia merupakan kaum yang kedua terbesar di negara ini kerana kehidupan yang lebih baik di tanah Melayu menggalakkan kemasukan orang Cina ke negara berdaulat ini. Secara tidak langsung ianya memberi ruang kepada masyarakat tempatan untuk memahami adat dan budaya yang telah diterapkan oleh nenek moyang mereka. Adat resam dan tradisi menjadi tonggak utama dalam melakukan sesuatu hal dan ianya adalah lebih penting dan mengatasi agama serta kepercayaan yang dianutinya. Namun setiap adat perlulah dihormati bermula daripada fasa sebuah kelahiran sehinggalah kematian seseorang itu. Nirvana Center Malaysia, sebuah syarikat yang menawarkan perkhidmatan menguruskan mayat bukan Islam yang terbesar di Asia. Memiliki lebih daripada 20 cawangan premis di seluruh negara, syarikat ini telah mula beroperasi sejak 1990 dan kini usianya sudah mencecah hampir 30 tahun di persada Asia. Dahulunya hanyalah sebuah tapak milik persendirian di Semenyih yang diluluskan oleh Kerajaan Negeri Selangor, namun hari ini Nirvana Asia Group sudah pun melebarkan sayapnya ke seluruh negara. Tujuan utama perkhidmatan ini disediakan adalah bagi membantu ahli keluarga dalam menguruskan jenazah di samping memberi penghormatan terakhir kepada si mati untuk memasuki alam baharu. Teh Kailin, seorang pengurus besar syarikat Nirvana Asia Group yang berpusat di Sungai Besi, Kuala Lumpur. Berpengalaman hampir 10 tahun di bahagian pentadbiran membuatkan dirinya lebih bermotivasi untuk memberikan yang terbaik kepada syarikat serta pelanggan. Sikapnya yang beramah membuatkan pekerja di bawah penyeliaannya begitu selesa dan tidak kekok untuk berkomunikasi dalam apa jua keadaan. Kami mahu memberikan satu pilihan kepada customer kerana masa yang ada tu memang Chinese Association punya land, punya cemetery lah. Tu dia tak ada maintain, rumput pun panjang. Dia ingat kenapa tak ada private punya cemetery untuk orang, untuk public. Lepas tu dia ditubuhkan. Di bawah pengelolaannya, terdapat seorang wanita cekal bernama Chan Yanlin yang berpengalaman selama 13 tahun. Beliau merupakan kaki tangan terbaik syarikat yang mampu menguruskan mayat dengan cekap serta berdedikasi. Seawal pagi, Chan Yanlin sudah memulakan tugasnya dengan menguruskan jenazah yang baru sahaja meninggal dunia. Sebelum mayat dimandikan, mayat perlulah diawet terlebih dahulu bagi mengekalkan struktur dan bau si mati dengan menyuntik ubat pengawet ke dalam tubuh si mati. Terdapat beberapa bahagian anggota badan manusia yang menjadi sasaran suntikan. Antara bahagian yang terpilih adalah bahagian leher, dada dan paha si mati. Namun bagi memberi kesan yang lebih cepat, ubat akan disuntik secara menerus ke bahagian jantung si mati bergantung kepada kehendak pelanggan.
Dengan kaedah ini, mayat mampu bertahan lebih lama sehingga 7 hari. Selepas buat embalming, kita akan bersihkan, cucikan poli. Proses memandikan mayat diteruskan. Semua kita akan lap muka and dia punya body. Whole body sampai kaki. Selepas dimandikan, mayat akan ditata rias wajahnya agar kelihatan seperti sedang tidur. First kita nak gunakan lotion. Yang paling cabaran kerja saya ialah lapat police case, accident. Accident punya case, bunuh diri ke, accident dekat jalan raya ke, sebab kita tak tahu dia luka dia macam mana, teruk dia macam mana. So biasa konsultan akan beritahu saya Link ada satu case accident, sebab family dia akan pergi mana hospital kan, tengok Cham dia punya body, ini dia punya keluarga ke siapa, dia akan dapat tahu dia punya muka luka dekat mana. Kadang-kadang ni bila dia orang pergi tengok itu belum bersih lagi, dia punya muka semua berdarah. So I standby sajalah. Mayat seterusnya dimasukkan ke dalam peti penyimpanan bagi memberi laluan kepada upacara memberi penghormatan terakhir kepada si mati. Selebihnya, proses-proses yang lain seperti pengebumian dilakukan oleh pekerja yang lain. Kadang situasi yang tidak menyenangkan datang secara tiba-tiba tatkala Chen Yanlin sedang leka menyelesaikan tugasnya. Tanpa menghiraukan apa-apa, beliau meneruskan tugas hakikinya kerana seakan lali dengan kejadian seperti ini. Upacara yang seterusnya adalah pemujaan bagi membawa roh si mati keluar daripada neraka. Hal ini dipercayai sekiranya sepanjang hidup si mati pernah melakukan perkara-perkara yang mendatangkan murka kepada para dewa-dewi. Dengan menggunakan khidmat sifu daripada tokoh terdekat, mereka dijadikan perantara kepada dewa si penjaga neraka.
Api dinyalakan sebagai simbolik kepada neraka, manakala replika 2 ekor naga dijadikan sebagai simbolik kepada kenderaan dewa-dewi. Lazimnya, ahli keluarga yang memohon kepada pihak Nirvana untuk melakukan pemujaan di kawasan khas premis. Gelagat 2 orang sifu ini bagaikan sedang bertarung dengan semangat jahat yang mengganggu perjalanan upacara. Dengan upacara tersebut, roh si mati sudah pun berjaya dikeluarkan dari neraka. Jenazah kemudiannya dibawa ke tapak perkuburan. Ketika ini, pihak produksi berasa sedikit hairan kerana tiada upacara meratapi pemergian si mati, dan apabila ditanya, mereka menjawab upacara meratap hanya dilakukan kepada jenazah yang mati di usia yang muda. Dan mereka juga percaya bahawa kematian di usia yang tua adalah wajar di sisi agama. Jari besar. Jika penonton dapat saksikan kain rentang berwarna kuning yang diletakkan di atas keranda ini dipenuhi dengan ayat pemujaan bagi melindungi si mati daripada roh yang tidak baik. Selepas jenazah dimasukkan ke dalam jirat, barulah ahli keluarga datang mengunjungi si mati bagi melihat kedudukan feng shui yang betul. Jirat perlulah didatangi oleh orang yang lebih tua di dalam ahli keluarga. Sebagai contoh, seorang anak sulung yang kematian ibu bapanya, maka dialah yang perlu mendahului upacara dengan melihat kedudukan feng shui. Setelah itu, upacara sembahyang untuk si mati dilakukan dan diketuai oleh seorang sifu perempuan. Perkataan Pai yang disebut semasa upacara menyembahyangkan si mati membawa maksud sembah, iaitu mendoakan si mati agar meraih ketenangan di alam baharu. Sebelum meninggalkan si mati, ahli keluarga dikehendaki mencampakkan segenggam tanah ke dalam kubur sebagai simbol kepada selamat tinggal. Maka bersemadilah si mati bersama nenek moyang mereka yang telah pergi terlebih dahulu. Setelah ahli keluarga beransur pergi, maka tugas-tugas mengambus tanah dilakukan oleh kaki tangan asing. Ini memang satu yang ada dia lah. Ni kira double lot. Ini macam Kubur yang digali adalah sedalam 5 kaki dan ianya selaras bagi mayat lelaki dan wanita. Berlainan pula dengan kubur orang Islam, di mana kubur bagi jenazah lelaki adalah sedalam 5 kaki, manakala kubur bagi jenazah wanita adalah sedalam 7 kaki.
mari sikit. Sementara itu, ahli keluarga perlulah menjalani upacara terakhir di mana aktiviti pemujaan bagi membuang perkara yang mendatangkan malang kepada yang masih hidup. Hal ini kerana sepanjang tempoh berkabung, mereka perlu bersedih dan upacara ini dilakukan bertujuan mengembalikan kesenangan dan kegembiraan kepada yang masih hidup. Begitu juga dengan adat melangkah api, bertujuan bagi meninggalkan kesedihan yang bertapuk di ingatan mereka. Di Nirvana, sepanjang 30 tahun penubuhannya, syarikat ini telah pun berjaya mengendali kes kematian sebanyak 86,400 di sekitar Lembah Kelang. Ini bermakna purata kematian dalam sebulan sebanyak 400 dan 240 daripadanya merupakan pengendalian di bawah Nirvana. Melalui pakej yang ditawarkan bermula daripada harga RM14,000 Malaysia sehingga RM43,000 Malaysia, pastinya mereka akan memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk pelanggan. Tambahan pula, pihak Nirvana juga ada menyediakan perkhidmatan amal kebajikan bagi membantu golongan yang kurang berkemampuan. Ada? Ada juga. Ada? Oh. Misalnya UH ataupun GH, University Hospital Melaya, General Hospital dia, kadang-kadang dia kalau ada banyak yang tidak dituntut, dia adakan surat kasih Nirvana. Kami macam CSR lah. Ya. Kami kasih pick up keluar, masuk keranda, pergi bakar. Lepas tu scatter dalam laut lah. Tanggal 30 Januari merupakan tarikh keramat bagi masyarakat Cina untuk memperoleh tuah daripada para dewa. Hari ini dinamakan Hari Keberkatan dan berlangsung selama seminggu. Jadi kepada masyarakat Cina, mereka tidak akan melepaskan peluang untuk memohon segala hajat yang diharapkan. Wang Wei, salah seorang sifu yang menjaga tokong Chin Sui, bertanggungjawab dalam mengetuai upacara sembahyang. Beliau juga ada merungkai pepatah Cina yang berbunyi, 以圣斗士盟友，谁是回家? Yang membawa maksud segala kehidupan merupakan sebuah mimpi yang berjalan dan segala kematian adalah melangkah pulang. Semoga dengan paparan ini dapat membantu penonton dalam meraih kefahaman tentang kepelbagaian budaya yang ada di Malaysia. Kisah Nirvana berakhir di sini.